Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Selamat pagi, salam sejahtera. Edisi 12 Mei 2026, 9.16 minit pagi bertemankan suara ini. DJ Baby Mandak here. Ya, dan juga Khairul Ong akan menemani anda menerusi Bicara Eksklusif sejam terakhir kita di segmen Salam Padan ini. Istimewa. Kita bawakan khas Tok Ketua. Wah, hari ni ada Tok Ketua dah datang ke konti. Tapi syukur Tok Ketua ni tidak gentar kita melihat wajahnya. Kan? Kalau sebut je Tok Ketua ni kita takut dia serius. Kan? Itu orang macam dulu-dulu punya Tok Ketua gorong kan. Tapi sekarang ni semuanya baiklah sebenarnya. Santai kan. Jadi selamat datang diucapkan untuk Encik Muhammad Alif bin Akbar selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Lubuk Temiang. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar Tok Ketua kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kena datang awal pagi kan ke Labuan FM. Kami begitu orang kata dengan warm welcome lah. Kami mengalu-alukan betul. Kehadiran Encik Muhammad Alif bin Akbar, Tok Ketua kita dari Kampung Lubuk Temiang. Ramai yang sudah pun singgah di TikTok Live Labuan FM. Ini antaranya penduduk kampung yang tetap memberikan semangat. Betul kan. Jadi anda boleh tengok terus sekarang ini melalui live Facebook pun ada dan juga TikTok. Mungkin ada pesanan ataupun soalan boleh diajukan secara langsung melalui live TikTok dan juga Facebook. Ya, kita mau berkenalan terlebih dahulu dengan Tok Ketua kita ini. Kalau asalnya dari mana? Betul. Okey, baik. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Labuan FM kerana membuat program bersama Tok Ketua ni, memberi peluang Tok Ketua ni merasai keadaan on air ni. Lain je rasanya sedikit rupanya. Jadi DJ lah sekejap. Jadi DJ sekejap. Okey, baik. Saya Muhammad Alif bin Akbar, berumur masuk 40 tahun. Masih muda lagi. Masih muda lagi. Sudah berumah tangga, memiliki 6 cahaya mata. 6 cahaya. Ini adalah term yang kedua bagi saya menjadi pengurusi JPKK. Term pertama 2024 hingga 2025 dan term yang kedua ni 2026 hingga ke 2027 lah. Ya, mudah-mudahan ada lagi. Teruskan legasi itu kan. Kalau kita banyak dia punya impak kepada kampung, mengapa tidak kan? Betul. Baik. Okay. Saya memang anak jati Kampung Lubuk Temiang. Lahir memang saya lahir di Blok Pulau Kampung Lubuk Temiang. Memang asal di situ. Anak jati ni. Memang 40 tahun sudah lah menetap 40 tahun saya menetap di sana. Kan? Ya, betul. Anak-anak pun membesar di sana Anak-anak pastinya semua kan. membesar, Bersekolah di kawasan situ. Kan? Sekolah, ya. Di SK Lubuk Temiang. Ada lagi sekolah lain kan yang berhampiran di sana? Ada sekolah berhampiran. Sekolah agama? Sekolah agama rendah Lubuk Temiang. Baik. Al-Mustaqim, sekolah agama Al-Mustaqim. Iya. Itu dia. Baiklah. Jadi kita telah kenalkan Tok Ketua kita. Dia memang orang anak jati Kampung Lubuk Temiang lah. Okey kan, mungkin ada juga yang nak berkata orang baru di sini baru sampai ke Labuan kan. Jadi sebab tu kita kenalkan siapa tetamu kita. Walaupun ramai je tahu sudah, tapi mungkin khas mereka yang baru saja di Labuan ni kan. Baik Ketua, kita terus ke soalan lah yang kan mengenai dengan bicara eksklusif kita untuk edisi hari ini. Bolehkah Ketua sedikitlah kongsikan asal usul nama Kampung Lubuk Temiang? Mungkin ramai macam mungkin ada orang Labuan sendiri dah tahu kan macam mana asal usul namanya Lubuk Temiang. Kampung Lubuk Temiang. Yang saya tahu selalu singgah cari ikan je. Betul. Dan juga dia punya sempadan lah sekali. Dari mana ke mana dia punya kampung tu kan. Sebab dia sebelahnya Kampung Tanjung Waru kan. Dari mana dia punya sempadan. Silakan. Okey. Baik, bercerita sedikit berkenaan asal usul kenapa nama kampung tu Lubuk Temiang. Benar. Okey, mengikut cerita lisan orang lama lah di kampung tu. Pada mulanya dulu kawasan ni banyak tumbuhnya buluh temiang.
Buluh temiang ni nama buluh. Buluh Adik. temiang. Di mana buluh temiang ni dulu amat diperlukanlah dari segi membuat semua buluh ni banyak kegunaannya. Benar. Memang dicari. Dan kawasannya tu terletak dihimpit di antara dua tanjung. Iaitu Tanjung Aru dan Tanjung Kubung. Jadi orang dulu-dulu memanggil dia tu, kalau yang dihimpit di dalam dua tanjung ni, diorang panggil, diorang gelarannya lubuk. Lubuk. Jadi bila orang bertanya di mana akan ngambil buluh apa, di sananya di lubuk ni banyak buluh temiang. Jadi oleh kerana dipanggil lubuk buluhnya temiang tu, maka Lubuk Temiang. dipanggilkannya lubuk temiang. Yang kiri kanan itu dipanggil Tanjung. Tanjung Aru, Aru, Tanjung Kubung. Benar. Berpunca daripada buluh, bukan orangnya. Sekarang ni adalah kat buluh atau ada Buluh kat ada hidup? lagi buluh, cuma sekarang ni pembangunan atau sudahnya orang rumah sana sini naik. Benar. Tapi buluh masih adalah di kawasan. Wah, macam mau juga kami tengok. Kan lubuk buluh temiang nama dia. Buluh temiang. Okey, baik. Unik lah kan. Jadi itulah asal-usulnya nama kenapa? kampung Lubuk Temiang. Jadi Dan persempadanannya. Persempadannya. Dari Persempadannya mana ke mana? untuk kampung Lubuk Temiang ni daripada klinik desa kampung Lubuk Temiang tu. Dari klinik desa dibawa naik terus ke atas menuju ke Taman Burung sampai ke Simpang Batara. Simpang Batara Blok Kubung. Artinya Taman Burung tu masih lagi Lubuk Temiang kan? Taman Burung dah sampai. Dah sampai ya? Dia Menuju sampai sajalah. ke Tanjung Batara tu, Ah, Blok okey. Kubung. Tapi ini unik sedikit juga. Apa tu? Masuk simpang tu, sebelah kanan ia di bawah GPKK Lubuk Temiang lah. Di sebelah kirinya pulang di bawah pentadbiran GPKK Batu Menikar. Satu simpang dua kampung. So sampai ke Batu Menikar. Okey. Kita terpaksa ikut akur lah dengan persepadanan. Kan, persepadan kan. betul. Tapi yang penting gabungan mantap kedua-dua ketua kampung Kan. ini pastinya selalu berbincang untuk mencapai kata sepakat kan. Penghulu ketua kampung. Ketua kampung ini orang yang harus dihormati. Betul. Sebab mereka merupakan insan yang perlu dirujuk kalau ada akan minta tanda tangan untuk pengesahan, pendapat dan sebagainya kan. Baiklah, ada juga yang menghantarkan respon di TikTok Labuan FM. Wah. Daripada Silin Kong selamat pagi katanya. Ada daripada Roslan selamat pagi. Assalamualaikum selamat pagi. Ada juga ni daripada Jafaridin. Handsome lah ketua. Kalau Tok Ketua kanal yang ni sekarang boleh belanja ni. Boleh belanja lah. Ada puji Tok Ketua kita. Handsome-nya. Banyak senang dapat pujian lah tu. Ya. Kan. Dan banyak lagi lah. Jadi anda perlu hantarkan. Mungkin ada kata soalan lah macam kita cakap tadi kan. Iya, tadi kita sudah pun berkenalan dengan Tok Ketua. Betul. 40 tahun sudah tinggal di Kampung Lubuk Temiang. Kemudian Tok Ketua sudah pun jelaskan nama asal Kampung Lubuk Temiang. Dan sekarang ini, apakah isu yang boleh diangkat untuk menjadi perhatian pihak kerajaan ni Tok Ketua? Okey. Seperti biasalah semua kampung rasanya dah boleh lari daripada isu-isu ni walaupun banyak sumbangan bantuan daripada kerajaan tapi mesti adalah. Okey, untuk kampung Lubuk Temiang ni ada beberapa isu yang patut diangkat sebagai perhatian kerajaan, iaitu yang pertamanya hakisan pantai hakisan pantai di kawasan Blok Pulau. Di mana kawasan ni apabila ujung tahun biasa berlakunya monsun Monsun Timur Laut. monsun timur ni Mm-mm. ombak tinggi-tinggi, jadi berlakulah hakisan tu. Tanah penduduk tu terhakis. Jadi kita sudah angkat benda ni. Setiap tahunlah kita angkat supaya dapatlah dibinakan tembok pengakis pantai tu. Itu antara salah satunya. Keduanya sistem pemparitan dan saliran ni. Ada dua kawasan di Lubuk Temiang ni yang selalu berlaku banjir kilat apabila berlaku hujan lah. Masalahnya di sekarang ni untuk saliran tu. Itu yang kita perlu perhatian daripada jabatan yang berkenaan. Seterusnya tanah runtuh. Ada dua juga kawasan yang masih lagi belum dapat dibuat apa-apa waktu ni. Dua kawasan tu di mana? Dua kawasan ni dia ada satu di Simpang Santul dan satu lagi di Simpang Dani. Kalau kita tengok di liring bukit yang Simpang Dani itu di atas itu kawasan Taman Burung. Baik. Ada batu-batu besar, bila tanah itu runtuh kita khawatir penduduk yang di liring Bawah tu kan. di bukit itu bahayanya mereka lah. Dan seterusnya
kita juga ada membuat permohonan Dewan Tertutup. Ni bagi aktiviti kemasyarakatan dan juga ia boleh dijadikan sebagai tempat pusat pemindahan sementara jika berlaku sebarang musibah seperti contoh banjir ataupun kebakaran. Kita sudah ada mengalami kes seperti ini. Kita Sebelum ni pergi mana? Tu pemindahan sementara. Yang sebelum ni kita pindahkan di mana-mana ada homestay sementara. Tapi kalau kita ada sendiri Dewan Tertutup dan saya melihat kawasan utara, Lubuk Temiang, Puan Batu, Batu Menikar, Genggarak, Tanjung Aro, kita tiada dewan komuniti yang boleh menyimpan ramai orang jika berlaku musibah. Berlaku bencana sebagainya. Itu saya rasanya bolehlah Jabatan Kerajaan memikirkan mungkin jadikan satu poin untuk menyimpannya lah. Di samping untuk aktiviti kemasyarakatan. Permohonan sudah kita lakukan lah. Ya, bagus Tok Ketua ini memikirkan kebajikan. Betul, itu dan paling juga penting. keselamatan penduduk di sekitar kampung Lubuk Temiang kan. Jadi mudah-mudahan isu yang telah pun diangkat itu akan mendapat perhatian daripada pihak kerajaan lah kan. Ada juga respon daripada Ikiris Steady Ketua kami. Steady. Ya, dan juga tidak tinggal juga ni daripada Kelab Belia Lubuk Temiang. Kelab Belia ni antara hadir dia cakap. Tulang belakang GPKK sebetulnya. Apa-apa program kita mesti menggunakan belia ni. Saudara Hafiz. Hai Saudara Hafiz. Siapa tidak kenal, ia banyak program-program jabatan. Belia Lubuk Temiang ni antara yang belia menonjol jugalah. Sedikit lihat berapa ahli untuk kelab belia ni sedikitlah untuk Berapa ahli yang masuk di dalam kelab belia ni agak sekarang ni rasanya kalau ramai, tidak silap lah Hafiz dalam 200 lebih orang. 200 meriah. Jadi 200 lebih ahli tu tap screen guys. Kalau capai 100k Tok Ketua kita berlaku. Kan, berartinya aktif juga belia-belia di kampung Lubuk Temiang. Alhamdulillah, belia-belianya cukup aktif. Kan. Banyak program yang dilakukan. Kebersamaan mereka tu sangat betul. kuat kan. Jabatan dorang bersama dengan agensi kerajaan dan NGO swasta. Ini yang seronok kan. belia-belia. Tambah membangunlah Betul. kampung Lubuk Temiang. Belia lah harapan kampung tu sebetulnya. Betul. Itu Masa dia. depan semua daripada mereka kan. Betul. Untuk pelapis-pelapis. Pelapis. Penting. Ya, syukur. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kita rehat dulu sekejap, Ketua. Kita bagi peluang Tok Ketua kita berinteraksi Betul. dengan follower Tegar di TikTok Labuan FM. Untuk semua ketua kampung di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Betul. Khas untuk anda. Bukan senang jadi ketua. Andy Lala. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Labuan FM, suara pesisir anda. Tok Ketua Kampung Lubuk Temiang masih lagi bersama-sama dengan kita. Betul. Iaitu Encik Muhammad Alif bin Akbar. Terdahulu pernah kampung ini mendapat rekod pada tahun 2023. Iaitu kawasan rukun tetangga KRT Kampung Lubuk Temiang melahkan sejarah manis apabila merangkul Naib Johan anugerah Perdana Rukun Tetangga 2023 bagi kategori pengurusan rukun tetangga terbaik. Wow, hebat itu untuk tahun 2023. Betul. Tahun ini dengar kabarnya ada lagi pencalonan ya Tok Ketua. Ya betul. Untuk tahun ni kita Kelab Belia Kampung Lubuk Temiang KBLT masuk di dalam anugerah belia perdana untuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Betul-betul. Saya di sini mengambil kesempatan mendoakan semoga kejayaan milik Kelab Belia Kampung Lubuk Temiang Betul. dengan usaha yang mereka lakukan tidak serik ni. Dah jarak. Kan. Tahun lepas Indah dapat Johan, tapi semangat yang belia bawa ni terus ingin melakar ni sejarah sewaktu pimpinan saudara Hafiz sendirilah yang saya tengok. Orang kata rezeki itu tak pernah salah alamat. Betul. Kalau bukan hari ini, mungkin esok. Ndak esok, minggu depan. Ya, yang paling penting jangan putus asa. Jangan putus asa. Dengan suntikan daripada Tok Ketua Encik Muhammad Alif bin Akbar ini, pastinya penduduk kampung juga bersatu hati, kan, bermuafakat untuk mencipta kejayaan. Tepat sekali. Baiklah, Ketua.
boleh tak ceritakan sedikit kan, apa kemudahan-kemudahan yang ada terdapat di kampung Lubuk Temiang itu sendiri? Silakan. Okey, kalau bab kemudahan ni alhamdulillah kampung Lubuk Temiang tidak juga tertinggal. Wah. Kampung Lubuk Temiang ni kita ada belai raya untuk aktiviti kemasyarakatan, untuk melakukan mesyuarat. Kita ada masjid dan surau untuk aktiviti keagamaan. Kita ada juga balai polis di Lubuk Temiang untuk memudahkan urusan ni lah, warga kampung. Kita ada juga pusat nadi. Pusat nadi ni ada 2 di Labuan, itu di Kampung Lubuk Temiang dan Kampung Sungai Labu kalau tidak silap saya. Sungai Labu. Betul. Okey, kita ada Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang, sekolah rendah di mana inilah untuk kemudahan ni kita rasakan untuk penduduk Lubuk Temiang itu sendiri. Sebab kampung-kampung lain pun akan datang ke SK Lubuk Temiang. Wah. Kita ada sekolah rendah agama Islam Al-Mustaqim. Kita ada klinik desa. Kita juga ada 3 gerai. Gerai jualan ikan ni lah tadi. Antara yang memudahkan sendiri warga kampung tu, dia payah jalan jauh. DJ Kita Baby bagi- antara yang selalu beli sana. Betul. Saya Ikannya fresh. Terus Kan? minta siang lagi. betul. Balik rumah tinggal masak. Ya, kita ada gelanggang futsal bagi aktiviti kemasyarakatan lah. Di samping itu kita ada jalan-jalan raya yang berturap. Namun walaupun ada setengah tempat yang baru dibangunkan, masih lagi di dalam pemohonan, tapi keseluruhan jalan-jalan di kampung tu semua berturap lah. Dan juga lampu jalan kita ada. Itu antara fasiliti kemudahan-kemudahan yang kita ada dapat di dalam kampung Lubuk Temiang. Kalau sekiranya macam orang luar ingin ke sana, ada perkhidmatan homestay? Perkhidmatan homestay ya, kita ada beberapa kawasan yang ada homestay, memang ada. Memang ada lah di ada. Lubuk Temiang tu. Betul, ada. Jadi kalau orang luar macam mau pergi ke area ni pun jangan risau, ada homestay. Ya, betul. Itulah saya angkat tadi tu pasal berkaitan dengan hakisan pantai tu. Di kawasan tu ada homestay yang dibuat pangkalan desa. Pangkalan desa dulu dia ada kilong di laut untuk memancing. Wow. Tapi itulah sayangnya sudah dibuat tu, dibina bila berlaku hakisan pantai itu kawasannya terjejas. Jadi kalau dapat ada dipasangkan tembok hakisan pantai, Benar. insya-Allah tempat tu boleh lagi dimajukan dan dibangunkan lah di dalam kampung. Untuk menjana ekonomi kampung Menjana kan? ekonomi kampung, kan? terutamanya penduduk kampung tu sendirilah. Itulah. Tadi ada sebut mengenai dengan nadi itu kan. Ha, Aktif ya. Betul. Aktif, alhamdulillah masih lagi aktif nadi. Warga kampung bolehlah datang untuk belajar menggunakan IT di situ. Sebab banyak kemudahan yang Banyak disediakan kemudahan, betul. di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, antaranya ialah kemudahan penggunaan komputer, Betul. kemudahan pendaftaran internet wifi, kemudahan mencetak, akan memprint pun Memprint boleh. pun dapat Memprint sana. pun boleh. Mengimbas, menyalin, tolong dulu scan, kopi segala bagainya kan. Paling istimewa ada kelas ICT ya. Ya. Percuma kepada ahli yang berdaftar Kalau di ingin Pusat Sebaran diwar-warkan di sewaktu kita on air ni, bagi terutamanya penduduk kampung tu sendirilah. Baik. Mungkin ada yang masih tidak tahu kewujudannya tu, boleh untuk memprint pun boleh ya. Ini Sana. lagi ni musim anak-anak kan mendaftar menyambung belajar, betul Benar, akan benar. di-print kan, mencek email. Benar. Di sana boleh. Kan? Kalau dulu-dulu kita ni selalu ke cyber kan. Untuk CC. kedai kan, sisi. 50 sen lah. Berapakah sudah? Kan. Sekaping tu kalau hitam putih. Berwarna. Berwarna. Seringgit Seringgit setengah ya. lah berapa. Mantap. Nah, jadi penduduk kampung Gunakan, Lubuk Temiang gunakanlah gunakan. perkhidmatan ini. Di mana letaknya Nadi di kampung Lubuk Temiang ini? Kawasannya. Kalau di Lubuk Orang Temiang. lain, orang kampung lain boleh ke sana ke? dia Boleh, bertanya. boleh. InsyaAllah rasanya InsyaAllah boleh. boleh. Setakat Boleh memprint menumpang boleh. Boleh. Tuan Rizal. Ya, Tuan Boleh, Rizal Tuan. ni, Boleh kan. pendengar setia kita. Kalau di Lubuk Temiang, area mana Nadi ni? Nadi ni di blok Samja, berdekatan Samja. dengan kantin Lubuk Temiang, tempat DJBB. DJBB Balikan. balik laut tu sana. Ingin Nanti balik. ku cari di mana Blok Samja. Bukannya pukul berapa Nadi ni? Bukannya rasanya jam pukul 8 sampai Sampai Waktu lima. pejabat lah. Waktu pejabat. Ada nama hari Minggu buka je ketua. Rasanya buka Buka dulu hari je. Sabtu tu. Hari Sabtu ada buka. Sabtu buka kan. Tutup lah. Betul. Mungkin kan. Tahu sudah kok. Baik. Kalau habis sudah print, Kan. typing printer. Datang Terima sana. kasih tak. Minta Di dulu, jangan minta Nadi tolong Lubuk dulu. Temiang tadi kan. 3 kali free kali.
Telefon saya tok ketua Oh, ada harga ada kali, kasihan. Ada harga kesian. Ada harga kasihan ya? InsyaAllah. Nadi ini berperanan untuk merapatkan lagi lah Betul. hubungan sesama komuniti kan. Jadi gunakanlah dengan sebaik mungkin. Rugi tu kalau nak kita pakai ya. Rugi. komputer, Kemudahan sudah ada. kemudahan yang bisa gunakan. Ada juga di dalam ni Mana tahniah ya? buat Syamil, Syafiq, Adif kerana terpilih pasukan MSSM Wow. Bola Tampara. Oh. Ini mewakili Mewakili. Labuan ni. Majlis. Diorang ke mana Belum tahu lagi ke mana. Temiang. SK Lubuk Temiang. Ini siapa ni? Lubuk Itu Temiang ni sukan Idris. yang terkenal di kampung ni. Bola tampar. Bola Tampar. Benar. Ada juga terdengar tu. Memang cukup bertenaga lah orang kampungan ni kan. Boleh tahan, boleh. Kalau bola tamparnya diorang Lubuk Temiang antara yang jago-jago championnya diorang. Boleh lah. Kan? Boleh. Jadi tanya ni Kelly. Ini anak jati Lubuk Temiang ni kan? Di Anak Putrajaya jadi katanya. Di Putrajaya. Alhamdulillah. Wow, MS. alhamdulillah. Mengangkat nama kampung tu Benar sampai ke Putrajaya. Syamil Sufi Hadif. Okey, tahniah. Tahniah. All the best. Wah, kita pun tumpang bangga lah ada anak Iya. Labuan yang berjaya membawa nama pulau kecil ini di kota besar kan. Betul. Baiklah, bercerita pula mengenai dengan bantuan-bantuan yang dipohon melalui pengerusi JPKK ni. Cik Alif. Okey, untuk dari segi bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui ketua ini pengurusi JPKK. Mana? Antara yang famous lah bantuan mawib. Bantuan mawib ni nakiralah bantuan bulanan ataupun bantuan One off ke apakah? ya. Ketua kampung melalui ketua kampung lah bagi pengesahan pendapatan dan penduduk kampung. Selain itu bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, itu pun melalui daripada ketua kampung. Bantuan persekolahan bagi golongan B40 pun sekarang ni sekolah pun banyak juga bantuan-bantuannya. Tu yang kita melalui daripada ketua kampung lah. Semua bantuan-bantuan yang dimohon ni ketua kampung tu hanyalah menandatangani, mengesahkan perantara. Kita mudahkanlah apa yang di ni. Itu lah antara yang beberapa bantuan-bantuan yang telah yang boleh dimohon. dipohon lah. Melalui Tetapi kampung. sign itu bukan sebarang sign kan. pasal Mau sign jua itu. dirisik. Ketua pun mesti perlu buat homework je ni. Ni atuk amanah ketua kampung ni barat dia di samping menjadi pengurus ni Memeriksa segala amanahnya tu dokumen kan, betul. banar benar kan. Baiklah, kalau dari segi harapan pula Ya, betul. sebagai ketua, apa yang ketua mahu Lubuk Temiang ini diangkat menjadi sebuah kampung yang terus maju, aman. Kalau orang ke sana pun rasa macam kita ni padian. Macam balik kampung sendiri. Benar. Cuma tu. Okey, baik. Harapan saya selaku pengurusi JPKK Kampung Lubuk Temiang, sudah pastilah ingin terus melihat kemajuan dari segi semua aspek di dalam kampung. Dan yang paling penting, kesejahteraan di dalam kampung tu. Kesejahteraan di dalam kampung tu dapat terus kekal bagi memastikan segala apa jua yang dirancang dan dilakukan dapat dilaksanakan dengan sokongan semua warga di dalam kampung. Itu yang paling penting bagi saya lah. InsyaAllah. Tadi lupa kita bertanyakan berapa penduduk di Kampung Lubuk Temiang. Penduduk di Kampung Lubuk Temiang mengikut data yang dah rasmi. Yang belum rasmi. Ikut tambahan sekarang ni kita ada 3,400 lebih. 3,400 Lebih. Wow. Itu yang belum rasmi lagi lah untuk Ya, tahun ya, ni kan. betul. Berganding bahu ni Basar menjaga kawasan Lubuk keamanan Temiang ni Kampung memang Lubuk Temiang. bas. Ada balik polis lagi di sana. Ada kan? Wow. Apa lagi yang kurang? Dalam Kan 3,000 balik lauk pun Klinik ada. desa lauk ada. Klinik Balik desa ada. Klinik tak? desa ada. Tempat lauk. Syukurlah Alhamdulillah Surau Lubuk kan, Temiang. masjid. Pasal mengenai dengan tempat membeli ikan lok ni kan. Ada tadi apa? Dari bubuk. Panggil. Bubuk emas ni antara salah satu nelayan yang kira berjaya mengangkat nama Labuan juga. Rasanya dulu pernah masuk ke di dalam televisyen RTM. Okey. Diorang turun melihat Buat sendiri. dokumentari lah di sana. Dokumentarinya. Bagaimana aktiviti penangkapan ikan menggunakan bubu ni. Orang selalu pakai Itulah ni dipanggil bubuk emas. kan. Bubuk emas. Bukan emas yang Macam dicari. pernah bubuk emas tu bernilai lah untuknya tu. Hasil pendapatan tu cukup lumayan juga rasanya. Alhamdulillah. Karena beliau konsisten mengangkat ikan ni dari kalau tidak silap Sabtu, Rabu,
ia ada 3 kali ke dalam seminggu makanan. Memang ada customer tetap lah. Memang ditunggu sebelumnya balik orang tahu sudah memang berkumpul sudah di Memang sana. kena tunggu sudah. Memang kena tunggu. Dia- Barabot belum lagi turun Barabot. laut atau sudah kami bertangkap-tangkap sudah. Yang sioknya kan kalau mau beli ikan di kampungan ni kan, harganya boleh ditawar bah. Ada. kan. Itu atas sedih apa kan. Budi bicara lah. Kalau di kan. kampungan ni ya bertoleransi sedikit. Bertoleransi benar. Mana tambah lagi yang baru turun dari laut tu. Corn fresh bah, Kadang segar. kadang Girin dah tahu orang punya kesusahan di laut. Biasa kalau kasihan, tapi ributnya. selalunya saya beri lebih lah. Karena kita sedekah menghargai mereka yang sanggup turun laut. Betul. Biarpun Sebab bila saya ada pun pola juga dan pernah duri. merasai turut ke laut nelayan ni. Bila terkena ribut tu rasanya macam Mulih kelainan ya, betul palis-palis juga kan. Takut bah. betul. Kalau memang mencabar lah. Mencabar Betul, benar. untuk nelayan ni, tapi itulah. Saya pun sebagai pernah juga. kehidupan seorang nelayan ni. Saya pun pernah juga ke laut. Kan? Rasanya begitulah. Bila terkena Saya ribut faham. tu, Faham rasanya cuma. memang selamat kita di darat berbanding di itulah laut. kan. Betul. Risiko Tapi orang ni. demi memikirkan itulah kelebihan sebagai Ya, betul, nelayan betul. kan. Ramai yang menunggu kedatangan ikan-ikan Ya, segar Benar. di darat, digagahi jua Tok Ketua. Betul. Baiklah, ramai yang sedang tap-tap skrin sekarang ini. Terima kasih untuk respon yang cukup baik daripada anda. Mungkin ada Tok Ketua mau tambah lagi sebelum kita melabuhkan tirai. Ada Diberi Rifik mau peluang tambah ni. mengenai dengan ni kampung Lubuk Temiang, ada mau tambah lagi sikit. Harapan Harapan tadi sudah. sudah. Harapan sudah. Mungkin pesanan kepada penduduk kampung. Kepada peniaga-peniaga kan di Okey. Rakan-rakan dari kampung lain juga kan. Ya, pesanan di sini saya ingin mengambil kesempatan ni lah mengucapkan ingin mengeluarkan kepada boleh. warga Labuan mana yang rasanya belum tahu lagi di mana ada ikan-ikan tu, bolehlah datang berkunjung ke kampung Lubuk Temiang kerana ikannya ikan fresh. Ikan yang baru yang durang ni pergi turun awal pagi dan balik di waktu petang. Ikan tu terus dijual, memang fresh lah. Lagi satu, apa lagi pesanannya ni? Kebersihan kampung ini pun terjamin kan. Saya tengok kalau saya melalui jalan kampung Lubuk Temiang ini kan bersih saja. Alhamdulillah. Kebersihannya tu daripada penduduknya jugalah. Kan? Bagi saya tidak dengan kemudahan kerajaan berikan tong-tong sampah sisi disediakan. jalan tu kan. Disiplin tu warga kampung tu memang Benar. Dan kalau walaupun banyak tong sampah tu tidak akan mudah berdisiplin, sama je tu. Benar. Bertaburan. Bertaburan je Tapi tu. dulu yang membuang sampah daripada kereta berjalan teguh tu benar. memang jarang lah. Atau berkhawatir. Saya kan kalau setiap tahun saya beraya di rumah Haji Sunarto. Haji Sunarto. Sebab anak-anaknya adalah rakan sekolah saya. Okay. Jadi simpang-simpang di kampung Lubuk Temiang ini pun majoritinya menggunakan pakai nama tuan tanah. Ya betul. Menggunakan nama Pemilik tanah tu. Pemilik tanah. Baik. Ada sedikit tanyaan daripada TikTok ni. Ada event-event untuk masa terdekat ni di Lubuk Temiang? Dari Program-program? Azza Aljan. Okey, kalau untuk event-event yang kita konsisten untuk melakukannya pada bulan Ogos. JPKK akan membuat ni sukan nikah ni lah. Wah. Sukan nikah setiap tahun kita akan buat pada bulan Ogos ni. Ini Di Lubuk Temiang merapatkan di Lubuk hubungan Temiang. penduduk kampung. Untuk kita punya aktiviti kemasyarakatan lah. Kan. Di mana bila kita melakukan aktiviti seperti itu, warga kampung ni Berkumpul tu. berkumpul. So, sekarang ni masing-masing dengan kesibukan masing-masing. Benar. Tapi bila ada aktiviti Memang tahunan lah memang. jadi kita boleh duduk berkumpul, bercerita. Di mana diadakan tu? Di kawasan yang kita selalu lakukan ni adalah di Gelanggang Futsal. Agak futsal. Itu salah satu kawasan yang dijadikan sebagai berkumpul tempat apa semua berkumpul, lah. Betul. Wah. Segala Selalunya berapa hari tu? 2 hari ya. macam tu. Kita ambil kesempatan tu, kita akan buat pertandingan pakaian kemerdekaan. Wah. Nah, jadi siapa lagi akan memberi sokongan kalau bukan penduduk kampung Betul. Lubuk Kita Temiang harapkan sendiri? warga kampung tu sendiri turut serta di dalam Benar ya? program-program kita jalankan di dalam kampung. Lebih-lebih lagi daripada belia kan? Ada lagi? Ada lagi? Atlet warga emas pun dari ini Datu Mulok ni ialah Mulok. YB. Mantan YB ni. Betul. Datu Mulok. Betul. Baik. Anaknya juga kawan sekolah saya. Norlin. Hebat sebetulnya penduduk warga kampung Lubuk Temiang ni. Lepas tu ada lagi yang ni yang sekarang ni mewakil daripada Labuan kan? Wakil Labuan. MSSM. Wah, Bola okey. tampar Baik. kan di Putrajaya. Ya. Jadi terima kasih Terima yang kasih. tidak terhingga untuk Tok Ketua
Encik Muhammad Alif bin Akbar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Lubuk Temiang. Terima kasih sekali lagi. Sampaikan salam kami dari RTM Labuan kepada seluruh penduduk kampung warga Lubuk Temiang. InsyaAllah. Ada kesempatan nanti kami ke sana Boleh. menumpang buyat. Tapi kan keluarga tu bulan 8 nanti. Boleh ke tu ketua? Boleh. Diwar-warkan. Dijemput. Meriah tu kan. Okey. Jadi walaupun Tok Ketua sibuk Betul. pastinya, Masih tapi sibuk tetap ni. juga meluangkan masa. Terima kasih banyak, Datuk. datang ke Konti Labuan FM. Kita Baik. jumpa lagi Tok Ketua. Saya Baby Nelin Kim Pilit mengundurkan diri. Sampai kita jumpa lagi pukul 10 pagi kita singgah ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia 10 Chai Chen Pon Betul. Bye. Salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cakna bahasa selepas ini. Cakna Bahasa.